Mesin ni kalau korang nak buat main haruan ke memang sedap sangat geng. Jom aku review. Dia punya kotak macam ni geng. Dalam ada dokumen 4. Ada extra spool jenis medium spool. Dan ada back mesin. Dan inilah dia geng, mesin Dream. Dia punya handle daripada carbon. Dia punya knob pula daripada AVA foam. Ada dengan ratio dia 7.11 dengan 10 tambah 1 ball bearing stainless steel. Untuk max drag pula adalah 5 kilo. Star drag dia tak ada clicker, tensioner knob tak ada clicker dan drag clicker pun tak ada geng. Dia punya body semua composite material, memang ringan dan kuat. Line guard dia pula seramik dan bentuk bujur, senang tali nak keluar. Nak buka side plate pun senang je. Dekat sini dia ada 10 biji magnet. Dia punya spool pula aluminium jenis shallow spool. Maksimum 70 meter tali boleh masuk, bergantung pada diameter tali. Dan dia menggunakan bearing jenis stainless steel. Dia punya brake ada 12 level. Dari segi kayuhan dia memang lancar. Dari segi berat cuma 159 gram je. Mesin ni sesuai untuk air masin dan air tawar. Bagi aku kalau nak gunakan reel untuk mancing haruan siakap memang tak ada masalah. Macam mana nak beli, aku dah sediakan link dekat bawah.